Ada orang kata lama-lama main kat luar negara hanya sia-sia je. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak cerita tentang player yang baru-baru ni skor 2 gol last match hari tu. Siapa lagi kalau bukan Luqman Hakim. Nama penuh player ini ialah Luqman Hakim bin Samsudin, merupakan pemain bola sepak profesional Malaysia yang bermain sebagai posisi penyerang untuk tim Negeri Sembilan musim ini dan merupakan pemain harapan kebangsaan satu ketika dahulu. Lahir di Kota Baru Kelantan pada 5 Mac 2002, Luqman Hakim pertama kali ditemui oleh NFDP sebelum memulakan kariernya di Akademi Mokhtar Dahari. Pada 20 September 2019 telah disahkan bahawa Luqman sign kontrak 5 tahun dengan kelab divisyen pertama Belgium iaitu KV Kortrijk. Beliau merupakan pemain pertama Malaysia yang sign kontrak profesional sebelum 18 tahun. Pada 7 Februari 2023, Luqman Hakim telah dipinjam ke kelab Iceland oleh KV Kortrijk untuk tempoh 1 tahun dalam Liga Iceland kerana beliau mencari lebih banyak peluang bermain, kata pengarah bola sepak KV Kortrijk. 16 Januari 2024, Luqman menyertai YSCC Yokohama yang kini bersaing dalam J3 League secara pinjaman untuk baki 2023 dan 2024. Keputusan beliau menyertai YSCC Yokohama adalah bagi mendapatkan lebih banyak masa permainan bersama kelab tersebut. Beliau membuat penampilan sulung dalam perlawanan J-League Cup menentang Mito Hollyhock pada 6 Mac 2024 sebagai pemain gantian pada minit 77. 9 Mac 2024, Luqman membuat penampilan sulung dalam J3 League sebagai kesebelasan utama menentang Matsumoto Yamaga. Dan sekarang, Luqman pulang ke tanah air untuk revive semula karier bola sepak beliau bersama dengan Negeri Sembilan FC. Lepas beberapa bulan di Negeri Sembilan, beliau mengalami kecederaan yang membuatkan Luqman terpaksa direhatkan pada awal musim Liga. Luqman terus membuat rakyat Malaysia ternanti-nanti persembahan beliau di atas padang dan akhirnya beliau kembali bermain di atas padang dengan aksi-aksi lincah yang ditunjukkan. Ada yang kata lama-lama duduk luar negara pun tak nampak apa-apa impact pun. Sabar guys, aku terangkan. Dalam dunia bola sepak ni, kalau kau main dengan kelab besar seperti Manchester United sekalipun, paling penting adalah minit permainan. Latihan dan fasiliti yang digunakan memang baik, tapi kena ingat, ianya takkan sama dengan game sebenar. Antara pencapaian yang membuatkan nama beliau naik mendadak bersama Malaysia bawah 18. Naib juara kejohanan remaja bawah 19, AFF 2019. Kejohanan remaja bawah 16 AFC 2018 sebagai penjaring terbanyak. Sukan Asia Tenggara pun penjaring gol terbanyak 2021. Lepas beberapa perlawanan, finally Luqman berjaya menjaringkan 2 gol masa friendly match dengan Timor Leste hari itu. Yang lebih manis, akhirnya Luqman Hakim dapat call up untuk skuad Harimau Malaya baru-baru ini. As a local football fan, aku harap korang boleh bagi ruang dan masa untuk beliau buktikan apa yang boleh dilakukan lepas ni. I wish you good luck and always be best for you, club and country. Jadi itu dia sedikit sebanyak berkaitan cerita player Luqman Hakim. Aku harap korang enjoy dengan penceritaan aku. So next, korang nak player mana pula? Boleh drop dekat komen. Jangan lupa follow, like, share Kaizen Swiss Studio untuk cerita player lain lepas ni. Ciao.